Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali tafsiran surah At-Taubah. Kita ambil keberkatan Haji Sepul malam ni. Jadi kita akan baca daripada ayat 41 sampai ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Sadaqallahul azim. Haji tadi Haji kata bulan 4 je. Ni bulan berapa dah Haji? Bulan 8 tadi. Jauh tu. Tak apalah. Tapi dah baca dah tu, infiru tu dah baca. Bulan 4 tu memang jauh tu je. Tak apalah, kita dah baca tu, tak apa, insya-Allah dapat pahala. Ya sungguh dah baca. Innamas sadaqat pun dah baca. Wa minhum. Okey. Yahlifuna billah pun dah baca juga. Ya'lamun yahdharul munafiqun. Okey. Ayat 62 62. Ayat 62 yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat 62 surah At-Taubah. Yahlifuna billahi lakum. Mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kamu, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman. Fima balaghakum anhum min adha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum ma atauh. Jadi sifat perangai orang munafik ni, dia sanggup bersumpah dengan nama Allah kepada kamu wahai orang mukmin tentang apa yang
disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cakap-cakap belakang mereka. Jadi kita tahu orang munafik ni kan jahat. Dia depan Nabi lain, belakang Nabi dia ngumpat Nabi, dia mengata ke Nabi. Jadi ada para sahabat dengar benda tu dan dilapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan yang lepas, tapi Haji Saiful aku tengok datang semua kuliah. Macam mana boleh bulan 4 tu Haji? Aku confuse sikit tu. Kita dah cerita itu yang berlaku. Ada seorang yang bernama Julas bin Suwaid. Ni ulang balik sikit cerita tu kan. Dia ni ada seorang anak angkat dia ni, anak tiri dia ni. Anak tiri dia ni pada perang Tabuk dengar bapak dia cakap pelik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila anak dia tengok para sahabat semua siap sedia nak pergi perang, ya, jual apa benda yang boleh dijual untuk membeli persiapan perang, baju besi, pedang, tombak, apa machine gun, brand gun, shotgun, pump gun, semua gun nak belinya. Tapi yang dia pelik bila dia balik rumah tu bapak dia relax, Julas bin Suwaid tu relax buat dia. Lalu anak dia pun tanya, abah, apa abah nak jadi bah? Orang lain semua beria-ria, bersungguh-sungguh, berebut-rebut, infakkan harta, beli barang nak pergi perang. Abah ni buat benda kat sini. Tiba-tiba bapak dia kata apa? Ya bunayya, wahai anakku, kau dengar sikit aku cakap. In kana Muhammadun sadiqan fima yad'ihi minan nubuwati fa nahnu syarrun minal hamir. Bapak dia kata, kau dengar aku cakap, kalau Muhammad tu cakap betul, kalaulah Muhammad tu betul apa yang didakwa dirinya tentang kenabian, maka kita yang ikut Muhammad ni lebih teruk, lebih bodoh daripada keldai. Jadi bapak dia ni dah cakap satu perkara yang mengkufurkan dirinya, mengeluarkan diri daripada Islam. Jadi anak dia ni dengar, abah cakap apa ni bah? Abah kata kalau betul lah Muhammad tu mendakwa dirinya Nabi, kita yang ikut Muhammad lebih teruk pada keldai. Abah cakap macam tu kan? Jadi bapak dia dah tersilap cakap, sudah. Anak dia kata apa? Sekarang juga saya akan report kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan abah siap sedia. Abah siap abah. Tu nak khabar canggihnya budak ni. Walaupun ini anak angkat, tapi sayangnya kepada Nabi segala-galanya. Dia kata dalam dunia ni yang mula-mula aku sayang Rasulullah, lepas tu baru engkau, dia kata. Dia pun hantar laporan ke Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Julas bin Suwaid menghadap ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya Julas, madza sami'ta min ibnika atau madza sami'tu min ibnika? Apa yang aku dengar daripada anak kau cerita ni? Kau cakap apa tadi? Kau cakap apa dekat aku? Apa kata Julas? Wallahi, dia kata, ya Rasulullah, tak ada benda pun. Alah, budak-budak biasalah, budak-budak tak boleh buat kira sangat. Dia kata macam tu. Jadi anak tiri dia kata, ini benda akidah, bukan boleh nak kira budak-budak ke budak tak sekolah ke budak IPSR ke, tak. Pasal anak dia ni dididik daripada kecil cintakan Allah, cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat yang dalam masjid kata, nahnu na'rifu hadzal ghulam ya Rasulullah. Kami kenal siapa budak ni. Budak ni sentiasa sembang berjemaah dengan kau ya Rasulullah. Jadi kawan bapak-bapak dia ni, kawan Julas ni geng munafik kata apa? Jangan dengarlah cakap budak-budak, jangan layanlah ya Rasulullah. Apalah layan budak ni geng munafik cakap macam tu kan. Akhirnya tuan-tuan, tak ada jawapan. Anak dia menangis, takut Nabi tuduh dia cakap bohong. Julas pun pucat juga dengan sebab anak tiri dah repot kan. Lalu Allah Ta'ala pun turunkan ayat Al-Quran, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Allah Ta'ala kata, mereka sanggup bersumpah dengan nama Allah dengan perkataan yang telah mereka pertuturkan, wa qad kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka telah kufur setelah mereka Islam dahulunya. Mana perkataan bapak tiri dia memang kafir dah bapak dia ni. Bila turun ayat ni tuan-tuan, pucat lesi bapak tiri dia, menangis-nangis depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Dan Allah Ta'ala terima taubat Julas, dan akhirnya Julas ini menjadi seorang sahabat Nabi yang baik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Allah Ta'ala cerita orang munafik ini dia sanggup bersumpah dengan nama Allah untuk selamatkan dirinya. Liyurdukum. Kenapa dia bersumpah dengan nama Allah? Supaya mereka meredakan kamu. Kan kita kata, dia ni sumpah saya, wallahi watallahi wa biqwa, jangan mamai ni. Supaya kita reda kepada mereka. Kita setuju dengan apa yang dia orang cakap tu. Dan kita ni tuan-tuan, kita pun diajar, innana nahkum ala zawahir wallahu yatawalla sarair.
selagi tak ada bukti kuat, selagi tak ada bukti kukuh, kalau orang tu kata dia ni cakap, memang confirm dia cakap, tapi rakaman tak ada, saksi tak ada, habis nak kata macam mana? Orang yang ingkar, dia kena bersumpah. Wal yaminu ala man ankara. Orang yang mengingkari tuduhan tu pada dia, al-mudda'i, Nabi dalam kaedah kata al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kalau saya tuduh orang, saya kena bawa bukti. Itu kaedahnya. Haji ni sekian-sekian hari cakap gini-gini, ada bukti, ada rakaman, ada saksi, orang nampak belaka. Tu. Yang tertuduh pula nak menafikan tuduhan tu, dia kena buat macam mana? Wal yaminu 'ala man ankara. Dia kena bersumpah dengan nama Allah yang dia menafikan. Islam ajar mudah aja. Dia pun contohlah, benda tu memang dia buat, tapi dia bersumpah wallahi wa tallahi wa billahi. Bukti tak kuat, walaupun ada bukti tapi dia bersumpah. Dalam hukum Islam dilepaskan orang ni. Kita pun kata, mana Haji Ustaz? Kita kata macam tu kan. Mana Haji? Aku tahu tobat, aku kenal lagi. Tobat kekok, aku kenal ni. Belap, orang Terengganu kata bapak belawak. Ada kabarnya, marahnya orang Terengganu ni. Menipu sungguh. Ya. Orang kata kenapa lagi tak tahu nak kata nak khabar. Jahat, bodoh datang ni. Menipu, aku tahu ni menipu ni. Tapi dia kata wallahi wa tallahi wa billahi. Tak apa. Dunia bang, jangan lupa kita ada apa? Akhirat. Tu sebab tu Islam ni mudah je. Kan, panjang cerita tak payah pening-pening. Kau jangan lupa kita ada lagi dua, alamul barzakh wa alamul mahsyar, lubang kubur dan padang mahsyar. Atas dunia kau lepas, belum tentu dalam lubang kubur kau lepas. Belum tentu kau lepas di padang mahsyar. Jadi kaedah aja hukum zahir. Dia nak tipu, dia nak kona, dia nak kelepek, dia nak kencing, alantak dia. Kaedahnya begini. Allah Maha mengetahui. Kalau Allah nak ampunkan dosanya, itu hak Allah. Kalau Allah nak azab dia, itu pun juga hak Allah Subhanahu wa taala. Tujuan apa dia orang bersumpah? Liyurdukum, supaya kamu redha kepada mereka, orang-orang munafik. Sedangkan wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayurduh. Sedangkan sepatutnya puak-puak munafik ini, sepatutnya mereka lebih mencari keredaan Allah dan keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bita'ah, dengan kau dengar cakap Nabi, kau ikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kanu mu'minin, ay mu'minina haqqan, kalau mereka merupakan orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang kita ni lebih nak jaga hati manusia daripada menjaga bahasa mudahnya perasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak ada perasaan. Tapi dalam hadis Nabi kata kan, manil tamasa ridwan nasi bi sakhatillahi wakalahu Allahu ilan nas, wa manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahu Allahu maunatan nas. Kan, satu pesanan Nabi SAW yang Nabi cerita dekat Aisyah, dan Aisyah khabar kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Muawiyah jadi pemerintah. Apa Nabi kata? Barang siapa yang mencari keredaan Allah, barang siapa yang mencari keredaan manusia dengan kemurkaan Allah, benda tu tak betul. Tapi nak jaga hati orang, kita pun kona, orang pun percaya, padahal menipu benda tu. Maka Allah kata apa? Wakalahu Allahu ilan nas, Allah akan serahkan kau kepada manusia. Benda tu tak betul, benda tu salah, tapi kau nak selamatkan kedudukan kau, kau nak selamatkan projek tender kau nak sekian-sekian dunia habuan, na'udzubillah min zalik. Kau sanggup jual agama kau sanggup jual hari akhirat kau. Nabi kata apa? Wakalahu Allahu ilan nas, Allah serahkan kau ni kepada manusia. Maknanya kau akan jadi hamba kuli batak kepada manusia. Ikut cakap orang, na'udzubillah min zalik. Sebaliknya Nabi kata apa? Wa manil tamasa ridallah, barang siapa yang mencari keredaan Allah bisakhatin nas, dia mencari keredaan Allah menyebabkan orang marah ke dia. Apalah dia ni, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit haram, sikit-sikit, orang marah ke dia. Dia kata aku bukan cakap benda salah ni, betul, Quran kata gini, Nabi kata gini, ulama ajar gini. Orang marah ke kita. Apa Allah kata, apa Nabi kata? Kafahullahu maunatan nas, Allah akan tanggung hidup kau selama-lamanya. Itu. Jadi kita ni utamakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah murah rezeki tuan-tuan. Manusia tak ke mana pun.
in kana mu'minin alam ya'lamu annahu ma yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Adakah mereka tidak mengetahui, wahai orang-orang munafik, sesungguhnya barang siapa yang menentang Allah dan Rasul, melakukan penyelewengan, permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam, sesungguhnya baginya neraka jahannam waliyadzubillah, khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Kekal, tuan-tuan, ya. Dua golongan kekal dalam neraka, golongan kafir dan juga golongan munafik. Munafik duduk lagi bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu kedudukannya di bawah darkil asfal, kerak api neraka. Orang kafir atas dia lagi bawah, tu orang munafik. Bahaya munafik ni. Khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Demikian itulah kehinaan yang amat dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik merasa takut dan bimbang kalau diturunkan ke atas mereka, an tunazzala alaihim ay al-mu'minin, kalau diturunkan kepada orang mukmin suratun, satu surah, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang surah ini menceritakan apa yang ada dalam hati orang-orang munafik. Orang munafik ni duduk dekat Madinah dalam keadaan takut. Dia kata, kita ni kan, belakang-belakang Muhammad, depan lain, belakang lain, bimbang juga, kok besok lusa kan turun pula satu surah cerita pasal kita. Mampui kita. Orang munafik takut, tapi dia buat juga panggil buruk dia tu. Dan memang Allah Ta'ala turunkan juga surah munafik kan, suratul munafiqin atau munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu idza ja'akal munafiquna qalu inna nashhadu innaka la rasulullah. Allah, aku pun tak hafal. Jadi tuan-tuan, orang munafik pun takut kalau Allah pecahkan rahsia mereka. Memang Allah akan pecahkan rahsia engkau. Tunabi'uhum bima fi qulubihim, yang surah ini akan menceritakan, memberitakan apa yang ada dalam hati perut mereka, minan nifaq, daripada perangai-perangai munafik. Wa hum ma'adzalika yastahzi'un, tapi di waktu yang sama mereka mempersendakan Allah, mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta Allah Taala tutup belaka aib kita di dunia dan hari akhirat. Amin. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan gitu juga, tapi kita tidaklah sampai tahap menentang Allah dan Rasul, kan? Kadang-kadang kita adalah benda-benda yang tak baik kita buat. Kita tahu benda tu bersalah, kita tahu benda tu dosa, kita tahu benda tu maksiat, tapi buat juga. Tapi kita tak tunjuk depan orang. Allah Maha mengetahui apa yang kita buat, tapi manusia kan. Maka Nabi SAW kata apa? Kullu bani adama masturun, semua anak Adam ditutup aibnya. Harap-harap Allah tutup aib kita di dunia dan hari akhirat, insya-Allah. Amin. Orang munafik, dia takut surah turun ceritakan pasal diri dia orang, tapi di waktu yang sama dia orang menganjing lagi, lawan lagi, mengejek lagi. Maka Allah kata, kulistahzi'u, buat perangai buruk kau tu. Persendakan Nabi, persendakan orang Islam, kutuk Nabi lagi. Innallaha mukhrijum ma tahzarun. Kulistahzi'u ni, kalau orang baca sekali kata istahzi'u, makna apa? Buat, maknanya persendakan Nabi. Kalau orang mula baca Quran, dia tak belajar berguru, dia kata, maknanya ustaz, Allah suruh persenda ni. Mana Allah suruh ni? Istahzi'u ni kan fi'il amar, dia baru belajar, kan? Mana Allah suruh persendakan Nabi macam tu? Itulah bahayanya kalau belajar tak ada guru ni, kan? Kalau dalam ayat yang ni Allah kata apa? Allah kata, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kan Allah kata, siapa nak beriman, siapa nak kafir. Tengok ustaz, okey apa? Allah bagi pilihan, nak beriman, nak kafir. Kalau otak kau berjambul, itu dipanggil amru tahdid, amru litahdid, arahan ugutan, arahan dalam berbentuk ugut. Kau buat. Kulit tahzi'u, Allah kata, buat. Persendakan Muhammad, persendakan Rasulullah. Innallaha mukhrijum ma tahzarun. Allah Ta'ala akan zahirkan, akan keluarkan
apa yang kamu takut selama ni tentang perangai munafik kamu diketahui oleh orang-orang mukmin. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jikalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada mereka, kepada orang munafik, an istihza'ihim bika wal qur'ani wa hum sa'iruna ma'aka ila Tabuk la yaqulun. Ayat ni ada sababun nuzul ya. Saya baca dulu dia punya makna, lepas tu kita cerita sebab turun dia. Dan kalau kamu, wala in ailamul qasam, lam ni lam sumpah, ai wallahi demi Allah, kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad tentang perangai-perangai mereka ni orang munafik, la yaqulun, Allah bersumpah juga, demi sesungguhnya mereka akan berkata, orang-orang munafik akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami tak ada benda pun ya Rasulullah, kita orang main gurau-gurau, orang cakap belakang-belakang tu gurau-gurau je. Apa ceritanya tuan-tuan ceritanya kat sini, dalam peperangan Tabuk, ay fakanu yaqulun hayhata hayhat yuridu hadha rajul ayaftah husuna syam wa qusuraha fatala Allahu nabiyahu ala ma qalu faqala lahum hal qultum kadha wa kadha faqalu la wallahi ma kunna fi syai'in min amrika wala min amri ashabika walakin kunna fi syai'in mimma yakhudu fi ar-rakbu li yuqassira bin as-safar. On the way nak pergi perang Tabuk, orang munafik ni ada juga yang pergi tahu, tapi pergi dalam keadaan terpaksa, pergi dalam keadaan tak ikhlas, na'udzubillah min zalik. On the way pergi tu, dia orang ngumpat kat belakang, dia kata apa? Hayhat, hayhat. Hayhat ni berangan je lah macam tu kan, malam sikit macam tu. Amda cerita ni, yuridu hadzal rajul, dekat belakang dia, sama-sama dia perang Tabuk kan, ramai kan, ribuan para sahabat kan, Nabi dekat depan sana, orang munafik kat belakang duk ngumpat sama-sama dia orang. Dia kata apa? Nabi Muhammad ni, dia kata konon-konon, dia kata dia nak menguasai negara Asyam, dia akan menakluki kubu-kubu negara di Syam dan istana-istananya. Beranganlah, duduk kat Madinah pemerempat, gitulah dia kata ke Nabi SAW. Jauh tu dia kat belakang, Nabi kat depan. Fatala Allahu nabiyahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan dua orang tu. Maka Nabi panggil dong sudah pergi di depan. Maka Nabi pun tanya, hal kultum kadza wa kadza, korang tadi kat belakang kau sembang apa? Kau cakap apa kat belakang tadi? Apa kata orang munafik? La wallahi, kau tengok tu, bersumpah tak ada apa, wallahi tak ada apa-apa. Ma kunna fi syai'in min amrika wala min amri ashabika, kita orang tak ada ngumpat kau pun ya Rasulullah, jauh lagi nak ngumpat para sahabat kau, tak ada. Walakinna kunna nakhudu wa nal'ab, kami sembang kosong-kosong, cerita pasal raya, cerita pasal lemang, pasal rendang, ketupat. Pasal apa perjalanan ni kan jauh ya Rasulullah, kalau tak bersembang rasa jauh lah pula. Jadi kalau kita bersembang tu tak sedar, tahu dah sampai. Ni kau tengok, bohongnya pokok munafik ni, ya, jahatnya pokok munafik, na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala pelihara jemaah Islam daripada golongan-golongan munafik. Amin. Ya, orang-orang yang pecahkan rasa jemaah, orang-orang yang rosakkan jemaah, orang-orang yang tikam jemaah daripada belakang, orang-orang yang memberikan walak bukan kepada walak alim ulama kan. Alhamdulillah yang kita sedia maklum, Tuan Guru Syekh Abdul Hadi telah dilantik menjadi timbalan kepada Ketua Kesatuan Ulama Dunia kan, bersama dua orang lagi kawan dia, Dr. Yusuf Qaradawi. Dia dalam bahasa Arab naib tu tuan-tuan, naib mana timbalan tau. Kita Melayu ada timbalan, ada naib kan. Kita Melayu ni lain sikit tuan-tuan. Arab dia kalau naib tu timbalan dia tu. Ya, dia ada naib, ada lagi dua orang. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala, ramai-ramai puluhan ribu, ratusan ribu ulama dalam dunia ni, tadi Allah Tuan Guru Syekh Abdul Hadi. Aku khabar lama dah kan. Tuan Guru Syekh Abdul Hadi, masalah gerakan Islam dunia memang orang rujuk ke dia. Sebab diorang respect dengan PAS ni pasal apa? Negara-negara Arab yang lain dia tak macam Malaysia. Kita Malaysia ada Buddha, ada Hindu, ada Kristian, ada Bajau, ada Mangkuk, ada Hayun, ada Samdul, ada macam-macam tak kerti aku kan.
Tapi bagaimana parti Islam se-Malaysia ni boleh bertahan begitu lama? Lebih berapa tahun? Lebih 50 tahun bertahan. Pelan berjaya menarik hati non-Muslim. Walaupun tak ramai, tapi itu bukan kerja kita. Ramai tak ramai itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan gerakan Islam dunia melihat siapakah pimpinan jemaah Islam ni, kan? Silih berganti, maka dia orang mengambil pengalaman kita. Sebab tu negara-negara lain, jemaah Islam, parti-parti Islam di negara Arab yang lain, diorang mana ada pengalaman tahaluf siasi. Kita di Malaysia, kita buat tahaluf siasi. Walaupun tahaluf siasi berlaku zaman Nabi SAW, tapi negara Arab tak buat lagi. Kita dah buat dah. Ya, ini nak khabar keberkatan bila kita duduk di bawah pimpinan ulama. Dan macam kita sedia maklum, tahaluf siasi ni sentiasa dipantau. Insya-Allah ada kebaikannya. Walaupun segi zahir kita rasa macam tak setuju sekian-sekian, tapi insya-Allah cuma kena sabar. Sabar banyak-banyak. Tok Guru kata berjuang Islam ni macam apa tuan-tuan? Macam naik kapal laut, bahtera yang besar, ombak besar. Kalau tak tahan muntah tak apa. Jangan kau terjun kapal tu. Dia lambat benar nak sampai ni, aku berenang ajalah. Kau terjun. Gila apa? Kau terjun mampus kena makan jos, kau tahu tak? Konon-konon biar aku berenang seorang. Taklah. Pancing. Kan? Sabar atas kapal tu, sabar. Jadi bahtera Islam ni besar kapalnya. Perjalanan jauh. Kita baca tadi ayat walau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u. Sabar banyak-banyak. Aku baca ayat ni aku pun takut juga kadang-kadang tu kan. Kita manusia kan. Tapi insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua istiqamah dalam gerakan Islam, insya-Allah. Amin. Ya, tadi Allah Taala Syekh Abdul Hadi dipilih menjadi timbalan, 3 timbalan, satu wakil daripada Tunisia, satu lagi daripada Oman, satu lagi daripada Malaysia. Tuan-tuan, semakin teruk tuan guru dikata orang, semakin teruk dihina, semakin orang kata dia macam-macam, makin Allah muliakan kedudukannya. Ya, permata ni yang kenal pemata, pakar pemata je. Kan ni. Kalau orang tak kenal, mana kenal? Kau letak pemata, kau letak biji tasbih, kau letak biji kurma, kau letak entah apa benda, zulian, entah apa benda kan. Kau kata, ni apa benda ni? Tapi kalau specially kata, ini branded bahaya. Ni 8 juta, kau tahu tak? Yang pakar je tahu pemata ni. Tapi yang mangkuk-mangkuk ni tak tahu. Kau faham tak cerita aku? Tak faham? Lambat sungguh nak faham korang ni. Ni kuat sangat beraya lah ni jadi gini ni. Kan? Maknanya ulama' ni yang kenal ulama' je. Kita tak kenal. Kita dengar biasa. Kau tak tahu benda. Kau senyap lagi bagus. Ulama' ni hubungannya amat baik, amat kuat, dia kenal. Siapa dia ni? Siapa dia kenal? Hubungannya amat kuat, ya. Jadi hukum zahirnya Allah muliakan tuan guru kita. Hukum zahirnya macam tu. Segala-galanya diserah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Allah Taala sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Kita merasa seronoklah orang Malaysia, bayang orang Malaysia jadi wakil kepada ulama-ulama dunia. Tapi di waktu yang sama tuan guru terima benda ni sebagai bebanan yang amat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan benda yang nak dibanggakan, bukan benda yang nak tengok orang see my leg kan. Bukan. Ini nak kabut amanah yang berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi semoga Allah Taala membersihkan jemaah kita daripada golongan-golongan munafik, insya-Allah. Amin. Jadi puak-puak munafik sembang kat belakang, kata macam-macam ke Nabi SAW. Nabi kata, betul tak kau cakap? Apa kata orang munafik? La yaqulun, demi Allah mereka akan berkata apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami sembang-sembang kosong, gurau-gurau je kat belakang tu. Apa kata Allah Ta'ala? Qul, jawab wahai Muhammad, cakap dekat orang munafik, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah Al-Quran dan kepada Rasulullah SAW kamu mempersendakan? Kau buat main ayat aku ya? Kau persendakan Rasulullah SAW tak ngaku dia orang. Ada kutuk-kutuk kat belakang, kata kami buat gurau aja. Kau tahu tak kau gurau tu apa? Ayat Quran kau tahu tak? Kau tahu tak kau gurau tu siapa? Rasulullah SAW, kau tahu tak? Maka Allah Ta'ala bagi warning kepada mereka.
Maka Nabi Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'tadhiru, jangan kau nak minta maaf, jangan nak cover line. Orang kata qad kafartum ba'da imanikum, na'uzubillah min zalik. Allah Ta'ala kata puak-puak tu dah kafir dah. Kafir entah bayang, ni nak pergi perang Tabuk ni, rupa-rupa dalam saf mujahidin ada munafik. Ni zaman Nabi. Nak kaburnya bukan senang, bukan senang. Sebab tu fitnah kan, di Syria, di Iraq, ISIS, fitnah belaka tu kan. Nampak zahir berperang berjuang belaka, ini tak sikit-sikit sembelih, sikit-sikit sembelih. Apa benda cerita kau ni? Merosakkan nama Islam kan. Lepas tu yang terbaru kita tengok antara mujahidin Jabhatun Nusrah pun disalib, diikat. Apa gila cerita ISIS ni. Fitnah berlaku pada hari ni. Zaman Nabi SAW ada puak-puak macam ni. Zaman sekarang tak mustahil ada juga. Iyu'fa an ta'ifatin minkum, dan jikalau dimaafkan satu kumpulan daripada mereka, bi ikhlasiha wa taubatiha, kamakhshiyin bin Humair atau Hamir, tu'azab ta'ifatun bi annahum kanu mujrimin, akan diazab satu kumpulan di kalangan mereka dengan sebab mereka mujrimin, ay musirrina ala nifaqi wal istihza', mereka tetap buat perangai huduh tu, buat perangai munafik, mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kumpulan-kumpulan tu ada seorang lelaki bernama Makhshi bin Hamir. Dia ni aslama wa hasuna islamuhu, dia ni masuk Islam dan elok Islamnya. Kana yadhhak wa la yakhud, kebetulan dia pun ada kat belakang juga masa tengah menyembang tu. Orang kutuk, orang peli-peli Nabi, berangan je lah, nak konon nak pegang, nak kuasai Syam, Palestin, berangan je lah. Duduk kat Madinah pun tak cukup makan, orang ngaji kan. Jadi dia ni Makhshi ni, dia tak sembang apa, dia terketawa, hehe gitulah kan. Dia pun rasa orang tu macam mengaji-ngaji kan, dia ketawa. Lepas tu tuan-tuan, yalah, kita bukan nak mendewa-dewakan ulama', tidak. Tapi kalau ada orang kata selagi Tuan Guru Syekh Abdul Hadi jadi ketua, sampai bila pun kita tak akan menang Putrajaya. Ada orang kurang hajar cakap macam tu tuan-tuan. Ada kurang hajar kan. Saya nak tanya soalan mudah lah dekat orang yang suka sangat pelikih ulama' ni. Kau punya qiyamul lail satu malam berapa rakaat, tanya kau. Ya, kau qiyamul lail kau tiap-tiap malam tak kau qiyamul lail? Aku bukan cek qiyamul lail Tuan Guru, tidak kan. Tanya tu je. Kau punya puasa sunat macam mana? Kau punya bacaan Quran satu hari banyak mana? Berapa banyak kitab yang kau dah karang? Berapa ramai ulama yang iktiraf kau mangkuk oi? Tu geram lah tu. Tiba-tiba kita ni mengaji pun tak kerti, hege gagap, sepak muka baru tahu, mengata ke ulama sedap-sedap mulut aja kan. Tu tak payah kalau selagi mana Tuan Guru pegang, lambat lagi kita nak menang. Ini pun tak cerdik cakap. Kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ni rujukan kita. Al ulama'u warasatul anbiya. Selagi mana kita ikut ulama, insya-Allah selamat. Laulal ulama'u lasara an-nasu mithla al-bahaimi, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalaulah takkan ulama, nescaya manusia jadi macam binatang dah manusia ni. Jadi dalam ramai-ramai munafik hok sembang kat belakang tu, ada seorang yang bernama Makhshi bin Hamir. Dia dengar orang sembang tapi dia tak menyampuk, dia tompang sengih je, hehehe macam tu je. Wa kana yunkiru ba'dha ma yasma', tapi kadang-kadang bila dia dengar orang dah lebih-lebih dengan Nabi, dia kata, kau ni apa cakap, tak elok je, jangan cakap macam tu tau. Dia marah juga. Falamma nazalat hadhil ayat taba min nifaqihi, bila turun ayat ni, ayat apa? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Bila turun ayat ni, dia menangis, bertaubat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Allahumma inni la azalu asma ayatan tuqra taksha'irru minhal julud. Bila turun ayat ni, sebab dia kan ada kan dengan puak-puak tu, dia duduk sekali. Bila turun ayat tu, maknanya dia pun kena sekali. Maknanya aku ni pun termasuk juga golongan munafik yang mempersendakan Allah, mempersendakan Rasulullah, mempersendakan Al-Quran.
Sedangkan ada juga yang aku tegur, jangan cakap macam ni. Tapi dia kerana dia bersama dengan puak-puak tu, berkawan dengan puak-puak tu, dia berasa dengan dia pun kena. Memang dia kena jugalah. Ya, Nabi kata apa? Man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meramaikan sesuatu kaum, dia termasuk dalam kaum tu. Dan kita pergi satu kawasan kumpulan ni kumpulan al-karaoke. Kita pun masuk saja nak jumpa kawan lama. Anak tak karaoke, tapi kedudukan tak menambahkan bilangan jemaah karaoke. Entah pun termasuk sekali, Syekh. Jangan main-main. Ya. Jadi elakkan daripada tempat-tempat maksiat, na'udzubillah min zalik, ya. Jadi bila turun ayat ni, dia bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Allahumma, ya Allah, inilah azalu asmahu ayatan. Sejak pada turun ayat ni, tuan-tuan, telinga dia ni teringat ingat ayat tu. Lalu teringat ayat ni. Ya, ayat apa? Walain, ayat apa ni? Walain sa'altahum. Ayat apa? Ayat berapa? 65. Walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ni yang menggeletar, yang meremang bulu roma. Korang semua dah kafir belaka dah. Allahu Akbar. Dah kafir belaka. Inyufa. Jadi tuan-tuan, dah kafir belaka dah. Tapi Allah kata apa? Inyufa an ta'ifatin minkum. Sekalipun Allah memaafkan, dan Allah memaafkan satu kumpulan daripada mereka, antara ramai-ramai itu kan, ada yang dimaafkan. Siapa dia? Niha Makhshi bin Hamir ni, Allah maafkan dia. Walaupun dia dimaafkan, tapi dia kata apa? La azalu asma'u ayatan. Sentiasa aku dengar ayat tu, menyebabkan meremang bulu romaku, takut ya amat sangat, harap-harap bukanlah aku termasuk dalam golongan-golongan munafik ni. Wa tahfiqu minhal qulub, kecut hati aku, jantung aku rasa macam berdegup kencang. Lalu dia berdoa, tuan-tuan. Setiap kali lalu ayat dekat kepala dia, terkenang kisah lama, dia duduk dengan puak-puak munafik, dia berdoa, dia kata apa? Allahumma ja'al wafati qatlan fi sabilika la yaqulu ahad ana ghasaltu wa ana kafantu wa ana dufintu fa usiba yaumal yamamati falam yu'raf ahadun minal muslimin masra'ahu. Tiap-tiap kali, tuan-tuan, bila dia terkenang ayat ni, dia doa apa dia? Ya Allah, jadikan kematianku syahid fi sabilillah. Dan ya Allah, jangan kau izinkan seorang pun sembahyang, jangan kau izinkan seorang pun mandikan jenazahku, kafankan jenazahku, dan kebumikan jenazahku. Jangan ada orang, makna kalau aku dah mati tu, biarkan macam tu aja. Sampai macam tu dia taubat, tuan-tuan. Kalau kita apalah salahnya kan? Kurang adalah batu nisannya kenal, ni kubur haji ni kubur haji ni, macam tu kan. Dia tak, biar aku mati, biar mati gitu je. Aku perang syahid, aku mati, orang pun tak tahu mana mayat aku, tak ada orang kapan aku, tak ada orang kebumikan aku. Maka Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa dia. Lalu beliau gugur syahid dalam peperangan Yamamah di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada seorang sahabat pun tahu di manakah jenazah dia. Wallahu a'lam. Ya, ini antara sahabat yang kita tak tahu kubur dia di mana. Antara tabi'in yang kita tak tahu kubur dia dekat mana, Uwais Al-Qarni. Walaupun ada orang kata, tapi pendapat yang jumhur, yang ramai kata tak tahu kubur dia kat mana. Kan, sebab Uwais Al-Qarni ni masa dia meninggal, Uwais ni dia meninggal lepas pada berperang. Perang, balik cedera, kan. Jadi sampai dekat tengah padang pasir, air tak ada, kafan tak ada, nak macam mana? Kan, dia dah meninggal dah. Lalu kawan pun cari. Bila balik semula ke kawasan jenazah dia, tengok dah siap belaka dah. Kain kapan pun dah ada, kapur barus pun dah ada, contoh. Air dah ada belaka dah. Siapa pula pergi beli kat kedai Maidin, contoh, tuan-tuan. Dah ada belaka dah. Dia pun selenggara jenazah elok kan, tanam. Lepas tu dia pun jalan. Masa jalan tu, ya Allah, terlupalah pula, lupa nak buat tanda batu nisan kan. Jom kita gostan balik. Gostan balik, dah hilang dah. Mana kubur dia? Mana kubur? Rata tak ada kesan langsung, hilang. Wallahu a'lam. Ini manusia yang Nabi kata apa? Ma'rufun fis sama'i ghairu ma'rufin fil ardi. Cukup dikenali di langit, tapi di bumi tak ada orang kenal dia pun. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Okey, tuan-tuan, akhirnya Makhshi bin Hamir radhiyallahu ta'ala anhu syahid dalam peperangan Yamamah, dan dia antara orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kumpulan munafik yang mengumpat Nabi dalam peperangan Tabuk. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd
ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik lelaki wal munafiqat, dan munafik perempuan, ba'duhum min ba'd, sesama mereka, ya'muruna bil munkar, terbalik, kita ya'muruna bil ma'ruf kan, suruh buat baik, diorang tak, suruh buat kemungkaran, adu domba, fitnah kan. Kalau dalam blog tu, kalau dalam Facebook tu, macam-macam fitnah, mengata, memburuk-burukkan ulama, teruk sangat orang munafik dia punya kerja. Ya'muruna bil munkari, mereka menyuruh kepada kemungkaran, suruh buat maksiat, suruh kufur kepada Allah. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah daripada kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum 'anil infaq fi ta'atillah, dan mereka kedekut, yaqbiduna aydiyahum, kedekut tak infak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha, mereka melupai Allah Subhanahu wa taala. Fanasiyahum ay tarakau min lutfihi, maka Allah lupakan mereka. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Kau atas dunia kau lupakan aku, besok jangan harap aku nak ingatkan kau orang, ya. Tak ada harapan. Orang munafik ni Allah lupakan mereka di dunia pun. Bukan lupa macam mana, lupa ni dengan maksud tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kita ni bang kakak, ya, kalau kita buat benda tak elok, buat dosa kan, tiba-tiba Allah bala kita, itu maknanya Allah sayang ke kita dia tu. Allah bala tu untuk apa? Kau sedar dosa engkau, supaya Allah kafarah dosa engkau. Mana Allah sayang lagi kita, syukur berbanyak pada Allah. Tapi kalau Allah tak bala pun syukur juga, alhamdulillah kan. Tapi yang bimbangnya, kau buat maksiat kau tak sedar, buat, maintain istiqamah 5 waktu pula tu maksiat tu, contoh kan, buat tapi tak pernah kena bala. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupakan Allah, Allah lupakan mereka. Allah bukan tak terlupa, tak, tapi bahasa ni bahasa kan, bahasa kalau kita dengan mak bapak dengan anak-anak kan, tak apa, kau tak tengok aku, tak apa, biar kau ingat, kau je tak ingat aku pun tak ingat kau juga. Mak tu kata macam tu, sombong sangat, rumah dah besar dah kaya, kau tak telefon aku ya, mak kata. Contoh macam tu kan. Mak tu bukan tak ingat kita, ingat malam apalah cerita anak aku ni, doakan semua anak tu lupa ke mak abah dia tu. Tu bahasa mudahnya gitu tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah kata innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang munafik ini termasuk di kalangan orang-orang yang fasik. Fasik apa dia? Orang yang mengekalkan dosa-dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffarah nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum azabun muqim. Waliyaz billah. Allah kata apa? Wa'adallahu al-munafiqin, Allah berjanji kepada orang munafik lelaki, wal munafiqat, dan munafik perempuan, wal kuffar, dan orang-orang kafir lelaki perempuan. Apa yang Allah janjikan pada mereka? Nara jahannam, api neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik, kekal selama-lamanya. Tak terbayang kita kan macam mana kekal dalam neraka ni. Kita ni tuan-tuan duduk dalam jam pun tak tahan dah. Allah, jauhnya lah jam, setengah jam, letihnya lah. Contoh kan, bengkak kalau kita manual, duk tekan, bengkak kaki sebelah nak kabarnya tu kan. Itu pun dah rasa seksa dah rasanya. Itu atas dunia bang oi, kan? Belum lagi akhirat macam mana. Atas dunia tak ada benda, kau boleh call kawan kau boleh lepak rumah kawan kau, boleh lah. Dalam neraka tak ada macam tu, ya, takkan keluar daripada neraka jahannam. Allah kata walahum khalidina fiha hiya hasbuhum, neraka jahannam ini sebagai balasan kepada mereka. Dahlah kena bakar, dahlah kena azab. Wala'anahumullah, Allah laknat mereka. Na'udzubillah min zalik. Walahum azabum muqim, dan bagi mereka azab yang berpanjangan, diazab siang malam pagi petang tanpa rehat. Sebab tu minta-mintalah Allah ampunkan semua dosa kita, amin. Dan minta-minta Allah dengan rahmat dan kasih sayang mendengar amin kita malam ni, doa kita pada malam ni. Minta-minta Allah maafkan semua kesilapan kita yang semalam, yang hari ni dan yang akan datang, insya-Allah, amin. Kan?
Tak ada orang nak masuk neraka tuan-tuan, tak ada orang nak uzbillah min zalik ya. Kalau boleh, kalau kita baca Quran kan, sampai bab neraka tak nak baca ayat tu. Takut. Memang takut. Syurga seronoklah baca. Masuk neraka, aduh kan, susah hati kita baca. Maka Allah Ta'ala kata apa lagi? Kalladzina min qablikum, kamu wahai orang munafik, macam orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Kanu ashadda minkum quwwatan, umat terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Musa, puak-puak kafir munafik zaman dulu. Kanu ashadda minkum quwwatan, tahu tak? Mereka lebih kuat pada kamu. Wa aktsaru amwalan, dan lebih kaya daripada kamu. Wa auladan, dan lebih ramai anak beranak daripada kamu. Ya, umat dahulu lagi hebat pada kita. Kan? Kita pada hari ini banyak bergantung dengan teknologi. Orang dulu pakai tulang pak kerat. Tengok je lah macam mana dia orang buat apa benda tu, piramid. Kan? Berapa ribu tahun piramid tu, 3-4 ribu tahun, kau tahu tak? Zaman tu ada apa panggil? Ada ambil dekat University Cost Engineering ke dia buat bangunan ni apa sih? Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu kan? Arkitek ni ada? Mana ada? Kan? Tapi macam mana dia boleh pikul satu batu yang beratnya 1 tan, kau tahu tak? Lokasi piramid dengan batu tu 500 km, kau tahu tak? Dia pakai jentolak ke? Dia pakai lori apa ni? Lori apa ni tu? Trailer ke? Pakai helikopter ke? Tak. Umat dahulu kuat, kau tahu tak? Bukan dia pikul, tak nak pikul. Dia hanyutkan melalui jalan sungai. Lama dulu ada sungai kat daripada Aswan tu, 500 km dia hanyut sampai dah dekat kawasan Qahirah tu. Dia letak, dia buat istana Firaun kat situ. Teknologi yang dia buat tak macam kita. Kita banyak teknologi tak apa kan. Aku cakap korang lah satu benda lah yang zaman sekarang, contoh kan, produk dulu dengan produk zaman sekarang, mana lebih bertahan? Dulu lagi bertahan kan. Aku tengok mak pak pentu aku tu ada kipas, betul tak? Kipas zaman dulu branded apa tu, National kot. Aku tengok buruk gila kipas tu. Gila pun tak buruk macam kipas tu. Tapi istiqamah putih, istiqamah putih, tak rosak, tak apa Syekh, tak rosak. Abuk, biawak, cicak, lipah, mampu belaka dalam tu. Istiqamah nak kabur berkat orang dulu buat kan. Sekarang kipas kejap je, 3 tahun al-mampus kan. Kata apa? Kau tengok orang dulu buat kuih lama bertahan kan. Dia tak ada guna bahan pengawet, tak ada. Dia adalah acuan dia tu adalah air tangan keberkatan kan. Tak sama dengan sekarang. Kuih samprit, aku ingat lagi kuih samprit. Maklum, arwah maklum aku buat kuih samprit. Aku rasa tak pernah aku rasa kuih samprit sesedap kuih samprit maklum aku. Diiktiraf oleh mak aku sendiri, aku tu tak ada kawannya. Aku makan samprit lain rasa macam tak pernah best. Tapi kuih samprit maklum aku tu kalau aku makan boleh sendawa. Nak kabarnya kau tu. Sedapnya kuih samprit tu. Tapi meninggal dah dia, tak sempat nak nurun ilmu dia tuan-tuan. Nak kabarnya. Orang dulu dia buat kerja lain. Bertahan, kuat, bagus. Ilmu pun macam tu bang oi. Kau tengok ulama dulu macam mana? Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Diorang bukan menguasai satu ilmu, semua ilmu dalam dada mereka. Semua ilmu. Alim, allamah, hafiz, hafazul Quran. Wara' hebat. Al-Imam Nawawi hebat belaka. Kualiti. Kita pada hari ni sembang lebih kan. Cakap macam bagus, sekali takbir 8 ekor cicak jatuh meninggal, kau tahu tak? Tapi kona sana, kona sini, temberang sana, temberang sini. Ni nak kabur. Tak payah jauh-jauh dah. Sekarang pun dah nampak dah benda tu. Kualiti. Kau tengok kereta zaman dulu Volkswagen, keras berdengkung. Kalau dia lalu orang tak berani nak langgar pun tak berani. Memang keras berdengkung. Sampai sekarang keras berdengkung kereta tu tuan-tuan. Dulu punya kereta keras berdengkung. Sekarang tak payah kena langgar kereta, kena langgar dengan basikal lumba dah kepek nak. Tayar tu masuk dekat bonnet kereta tu. Apa barang ni? Mana kuat ni? Basikal ke kereta? Confuse. Kabarnya. Zaman dulu punya kereta masuklah lecak ke, lopak air ke, istiqamah. Kejap hujan. Silap kena gearbox elektrik. Tung. Macam-macam. Tut. Nak meletuplah macam-macam. Nak kabur zaman sekarang kan. Itu nak kabur zaman sekarang. Maka Allah Ta'ala kata, wahai orang munafik, kau jangan rasa kau hebat. Umat dulu lagi hebat pada korang, tahu tak? Kecanggihan diorang, kekuatan mereka, kekayaan mereka,
Fir'aun tu punya kaya. Kalau tak kaya, dia tak salut dia punya mami dengan emas, kau tahu tak? Dia punya kain kapan emas, kau bayang. Kaya tak kaya Fir'aun tu? Kaya gila. Maka Allah kata apa? Fastamta'u bi khalaqihim. Enjoylah kamu wahai orang munafik. Enjoy. Buat maksiat. Lawan cakap Nabi. Bi khalaqihim ay nasibahum minad dunya. Dengan habuan kamu yang sementara atas dunia ni. Buat. Ada harta, buat. Kacau Nabi. Rosakkan Islam. Buat. Fastamta'tum bi khalaqikum. Fastamta'u, mereka tu, mereka ni orang-orang dulu, zaman-zaman dulu, umat-umat dulu yang munafik yang jahat tu, mereka dah enjoy dengan harta benda mereka dan Allah hancurkan mereka. Dan kamu wahai orang munafik, enjoylah dengan harta benda kamu, kama stamta'al ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu enjoy dengan harta benda mereka, bi khalaqim wa khuttum kalladzi khadu, dan kamu buat benda yang sama sebagaimana umat-umat dahulu buat. Khada ni dengan mana? Khada, kalau bahasa Arab, khadal bahr, dengan mana kau menyelam jauh ke dasar lautan bermeter-meter, itu mana khada. Yahudu, mana orang munafik ni, dia bukan cakap atas-atas peli-peli gitu, tak. Dia punya kutuk Nabi tu mendalam, kau tahu tak? Dia rancang, dia kutuk, dia kata-kata macam-macam ke Nabi, sampai sahabat pun dengar, ya Allah, teruk dia cakap. Gitulah nak kaburnya orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Ada juga orang kata ke Islam, tapi dia kata, aku buat main nak, tak ada aku buat main. Dia cakap macam tu kan, itu tidak khada lagi. Khada ni dia tambah lagi, apa lagi, kabur lagi, fitnah lagi, macam tu. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah kata, wa khuttum, dan kamu buat benda-benda tuduhan fitnah, kebatilan, tuhmah ke Nabi, kalladzi khadu, sebagaimana umat-umat dahulu buat. Maka Allah kata apa? Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ni orang-orang yang kami hilangkan segala amalan mereka di dunia dan hari akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka lah orang-orang yang sentiasa rugi. Na'udzubillah min zalik. Habata, makna biasa habata ni landing. Itu habata, itu habata, ni habata lain. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim, adakah tidak datang kepada mereka orang-orang munafik ini cerita umat-umat yang terdahulu, qaum Nuhin, qaum Nabi Nuh, wa Adin, wa qaum Hud, wa Samud, wa qaum Ibrahim, wa ashabi Madyan. Adakah dia orang ni tak tahu cerita-cerita tu? Nabi SAW dah cerita belaka benda ni masa dekat Mekah. Sampai di Madinah, Nabi ulang balik cerita-cerita umat terdahulu. Umat Nabi apa? Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Shu'aib, wal mu'tafikat, umat Nabi Lut. Atathum rusuluhum bil bayinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka, bil bayinat, dengan bukti, keterangan, mukjizat. Tapi apa respon diorang? Fakazzabuhum, mereka membohongi para nabi dan rasul. Fa ahlaku, lalu Allah menghancurkan mereka. Fama kana Allahu liyazlimahum, dan bukan Allah yang menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka mereka sendiri yang menzalimi diri mereka, kan? Orang dah cakap jangan pergi, jangan buat, tak buat juga, kan? Sabar tu, lampu tu nak merah, ada tu kuning tu, sabar sikit lagi, sabar. Khapa, itulah orang dah kata dah, tak, kau nak kejar sangat lampu tu. Contoh, bahasa contoh, kan? Jadi Allah Ta'ala cakap awal-awal benda ni, aku tak zalimi kamu, tapi kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Yang tu perangai orang munafik. Orang mukmin macam mana? Wal mu'minuna wal mu'minat, insya-Allah kita semua orang mukmin belaka. Amin. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebahagian mereka di antara salah satu dengan mereka yang lain. Awliya'u ba'd, kita ni berkawan, ketua kita orang mukmin. Apa yang orang mukmin buat? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah, ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang mukmin
sebahagian mereka dengan mereka yang lain ketua. Mereka sentiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Sifat orang mukmin apa dia? Yuqimus salah, mendirikan sembahyang. Lagi apa? Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, bersedekah. Lagi apa? Wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka mentaati arahan Allah dan Rasulnya. Maka orang macam ni Allah kata apa? Ulaika sayarhamuhumullah. Amin. Amin. Mereka inilah yang bakal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ayat doa, tuan-tuan. Ulaika sayarhamuhumullah. Inilah orang-orang yang bakal mendapat rahmat Allah di mana? Di hari akhirat besok. Tuan-tuan, ada satu hadis yang para alim ulama sebut hadis ni paling harapan kita tinggi di padang mahsyar besok. Kalau kita baca hadis ni, kita dengar hadis ni, insya-Allah kita semua masuk syurga belaka. Amin. Tapi aku tak nak baca malam ni, takut korang salah guna nanti. Aku baca lah, ya. Mafhum dah lah, aku pun tak hafal juga. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dia sebut, besok di padang mahsyar, minta Allah jauhkan kita daripada api neraka. Amin. Minta Allah mudahkan hisab kita di padang mahsyar. Amin. Bila kita ni bang kakak berhadapan dengan mahkamah Allah kan susah kan. Cerita pasal mahkamah, baru-baru ni aku masuk mahkamah kau tu. Aduh, lemah betul. Ada kes lah. Tak cerita kes apa atas sebab keselamatan saksi utama. Kan, punyalah kata kes start pukul 9, aku tunggu pukul 11 baru masuk kamar mahkamah, kau tahu tak? Oh, aku masuk ketok-ketok masuk dalam kandang saksi ni. Biasa kandang lembu je ni, kandang saksi pun ada juga. Nama Encik Muhammad Nazmi bin Abdul Karim. Silakan ambil ni. Sumpahlah tu, saya dengan ini Muhammad Nazmi bin Abdul Karim berjanji bercakap benar dan tidak ada yang benar kecuali benar-benar belaka. Macam tu kan. Adalah dia lawyer apa ni, peguam tanya, pendakwa tanya, adalah ni cerita tadi, tapi aku diminta saksi je. Dalam hati kata, ya Allah, susah juga soalan ni, belit-belit kan. Ini dunia kau tu tak? Besok kat padang mahsyar macam mana lah agak-agak tu? Macam mana? Kita ada peluang ke tak agak-agak di padang mahsyar? Ada ke tidak? Jawab je lah. Kau tengok, kenapa kau tak boleh jawab? Tak confident kan? Amin. Minta-minta Allah mudahkan. Allah kata sayarhamuhumullah, Allah akan rahmati mereka dengan syarat kau buat benda ni. Suruh buat baik, cegah kemungkaran, dirikan sembahyang, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ayat ni tuan-tuan, kita takkan boleh buat secara umumnya kecuali kita kena ada kerajaan. Ini ayat politik lah ni. Kalau kau tak ada kuasa, macam mana kau nak boleh tutup kilang arak? Kalau kau tak ada kuasa, macam mana kau nak kelab, contoh kau nak tutup kelab malam disco contoh kan? Kalau kau tak ada kuasa, kau sekadar boleh sembang dekat surau macam aku sembang inilah kan? Tapi tak ada kuasa. Lepas tu Tuan Guru ni Abdul Aziz cerita kan, zaman dulu sebelum dia masuk politik, dia ngajar sejik, ngajar surau panggil. Ngajarlah tuan-tuan, ni hare. Dia kata hare-hare gitu je dia kata. Tapi ambo kata, ambo boleh sebut hare je lah, tapi tak boleh buat sebab tak ada kuasa. Lalu Tuan Guru pun masuk politik, bertanding, menang-menang, akhirnya dapat Kelantan. Bila ada kuasa, kita kata ni hare, sign. Hare selalu. Kan? Tapi kalau kuasa tak ada, kau sembanglah bagai nak gak, kau ceramahlah bagai nak putus urat kentut kau, tu tak? Orang tetap buat maksiat. Alah ustaz, sembanglah kau kan. Kita tak ada kuasa. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ada kaitan dengan pemerintahan politik. Sebab tu kita kena ada jemaah Islam, duduk dengan jemaah Islam, masuk perjuangan Islam biar kita faham benda ni. Ni orang kata tak, mana politik ustaz? Itulah kau tak ada school. Okey tuan-tuan. Jadi kan di padang mahsyar besok, minta-minta Allah mudahkan hisab kita. Amin. Maka Nabi sebut, kita ni kan orang mukmin kan. Maka Allah, kalau tengok amalan kita tak cukup tau, kita ni bakal dihumaikan masuk neraka. Maka Allah Ta'ala akan ambil seorang kafir. Lalu Allah kata, wahai hamba-Ku yang mukmin, kafir ini kau sepatut masuk neraka. Allah kata sepatut kau masuk neraka, tapi dengan sebab ada si kafir ni, dia ganti kau masuk neraka. Allahu Akbar.
Dia memang dah kafir kan, tapi Allah punya rahmat, segala kesilapan dosa kita tu diberi kat si kafir ni, dihumbankan si kafir tu masuk neraka. Tu kau jangan main. Maka hadis ni ulama-ulama kata paling diharap-harapkan sangat di padang mahsyar. Harap-harap kita dapatlah benda tu, insya-Allah. Amin. Maknanya kita ni ada orang apa? Ada tebusan kita ada apa? Pengganti kita dalam neraka tu. Kau jangan main tau. Hadis ni memang diharap. Anak Imam Syafi'i yang sebut, aku paling harapkan hadis ni. Walaupun Imam Syafi'i tu bukan sembarangan orang kan. Amalan dia, karangan dia, anak murid dia sampai hari ni orang beramal dengan mazhab dia. Setara orang macam tu pun boleh kata aku paling harap hadis ni besok di padang mahsyar. Tu lain tuan-tuan. Harap-harap Allah mudahkan semua kita, insya-Allah. Amin. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mulia lagi Maha bijaksana. Sikit lagi, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah telah menjanjikan kepada orang mukmin lelaki dan perempuan. Tadi orang kafir kan, Allah kata apa pada orang kafir? Wa'adallahu, ada tadi kan tentang orang fasik, orang munafik. Allah kata wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kufara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah. Yani Allah kata apa? Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah berjanji kepada orang mukmin dan orang mukminat jannatin, syurga-syurga, bukan jannah, bukan satu syurga, jannat, syurga yang banyak, luas, tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawah syurga-syurga ini sungai-sungai yang mengalir. Oh, cantik suruh pemandangan kan. Kita kalau duduk kawasan air terjun, tenang aja kan, seronok tengok air tu bergerak, ada pula ikan-ikan kan. Sebab tu orang yang duit lebih-lebih tu yang buat air terjun dekat rumah tu kan, siap adalah jembatan, tengok air geleg-geleg, nak tenang hati lah tu kan. Jadi orang yang tak ada duit macam aku ni, baca Quran je lah, tenang hati kan. Contoh. Jadi sungai ni menenangkan hati. Tengok akuarium, Allah cantiknya lah kan. Kalau orang buat akuarium yang mahal tu, yang satu akuarium 5-6 ribu tu, tapak Sulaiman, tapak Bigfoot, semua ada dalam tu. Tu tak? Aku pernah tengok akuarium, siap ada kuda laut ada. Allah cantiknya, aku kata ya Allah, lawanya lah. Nemo tahu Nemo kan? Kenal Nemo kan. Cantiknya ya Allah. Mainan ke apa ni? Allah cantiknya. Tu dunia bang oi. Akuarium orang buat, kau tahu tak? Dia punya pokok lembut-lembut. Tenang sungguh, tengok tenang. Tahu 4 jam dah. 4 jam dah. Allah tenangnya lah. Nak khabar tak sedar masa berlalu. Nikmat, tengok nikmat Allah yang Allah buat atas dunia. Macam mana syurga? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana syurga kan? Tengok bidadari, terbaik. Kita tengok bidadari, tengok pramugari overseas pun, mata biru, hidung macam kongkot, pipi, bibir, contoh. Itu dunia bang oi. Itu kalau dia kentut, lagi busuk pada kau kentut tu tak? Man, berak bau berdengkung, kau tahu tak? Itu yang atas dunia, itu yang kau rasa lawa sangat tu. Dia punya peluh hangit bau, kau tahu tak? Bagaimana bidadari yang Allah sediakan untuk kita semua, insya-Allah. Amin. Allahu Akbar walillahil hamd. Malawa gila kan. Tak tahu aku nak cakap lah. Siapa yang tak nak masuk syurga? Semua nak masuk syurga. Tapi bila kenangkan balik amalan kita yang ciput ni, aduh. Wala aqwa ala naril jahimi. Itu yang keluar tu kan. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, Tuhanku, lastu, bukanlah aku, lil firdausi ahlan, untuk syurga firdaus itu ahlinya, bukan aku orangnya. Bukan tak nak masuk, tapi tahu kerdilnya kita, betapa ciputnya amalan kita. Dalam amalan sikit, belum campur ikhlas tak ikhlas, sah ke tidak sah, teruknya lah kan. Batu keluar doa macam tu. Bukan dia tak nak masuk firdaus. Ni ada orang kata dia tak nak masuk firdaus. Aku luku kepala kau baru tahu.
Bodoh betul lah dia ni. Dia cakap benda ni, dia merasa kerdilnya dia, dan Firdaus terlalu besar nikmatnya. Apalah kita ni. Tu yang keluar dia mengeluh. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak mampu nak masuk Firdaus, tetapi wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku tak mampu ya Allah nak masuk api neraka Jahannam. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Amin. Fahabli taubatan, kurniakan kepadaku taubat, waghfir dhunubi. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Kerana Engkau lah ya Allah Tuhan yang mengampunkan dosa-dosa yang besar. Tu kan. Kadang-kadang kita nak kata ya Allah, kita doakan ya Allah kurniakan aku syurga. Nak sebut Firdaus tu malu. Tapi Nabi kata bila minta sebut Firdaus. Bukan tak nak masuk ya Allah, tapi malu ya amat sangat kan. Malu semalu-malunya. Nak kabutnya macam tu kan. Macam kita kenal ni orang korporat datuk ni, kita kenal dengan dia, kita baik dengan dia, tapi aduh malunya lah aku nak pergi rumah dia kan. Orang lain kita itu dunia bang oi. Akhirat macam mana? Allahu Akbar. Khalidin jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tengok dalam syurga kata apa Dia kata qasrun min lu'lu'atin, istana daripada permata. Allahu Akbar. Istana daripada permata. Kita rumah pada hari ni daripada batu contoh. Panas malam-malam kena pasang aircon, lari pula bajet nak bayar elektrik. Kan, nak buat rumah kayu mahal berdoa lah pula nak kabarnya kan. Buat rumah mahal-mahal, kos belaka. Tapi besok syurga lu'lu'ah, permata. Wa fi dzalikal qasr 70 daran min yaqutatin hamra. Setiap satu istana mempunyai 70 dar. Dar ni bam-bam banglo, kau tahu. Banglo pasal bapak kau tahu. Kau faham tak kita aku ni? Kita ni semua bang, kita ada syurga masing-masing. Setiap orang dikurniakan satu istana yang besar. Dalam istana yang besar tu ada 70 banglo. Terbaik kau tahu tak? Allahu Akbar. Kita lalu kawasan orang kaya Shah Alam ni kan, naik atas apa jalan apa orang kaya? Jalan kristal, jalan apa? Quartz. Yang kawasan tu apa? Plumbum yang air mama flat tu kan. Sampai hati pun nama taik minyak kat sana Tak baik tau macam tu. Kita tengok besar bapak rumahnya ya Allah. Banyaknya lah duit dia ni. Ni rumah ke binatang apa ni? Kita besarnya. Itu Shah Alam bang oi. Tak ada benda nak banding dengan syurga bang oi. Itu pun kita kan besar gila. Dunia bang oi, dunia ni kalau di zoom daripada planet, zoom zoom kecil. Dengan matahari lagi kecil, dengan Zuhal lagi kecil, dengan Pluto lagi kecil. Sampai tak bila kau gentel tak hidung, kau ukur besar tak hidung pada bumi tuan-tuan. Benda cerita. Dunia tak ada benda, tapi itulah yang kita hebatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allah, tak ada perkataan nak puji Allah tuan-tuan. Dalam macam tu, setiap satu banglo yang besar min yaqutati hamra, diperbuat daripada permata warna merah. Wa fi kulli darin 70 baitan. Setiap satu banglo yang besar yang 70 buah ni, ada pula 70 buah rumah lagi. Aduh, tak faham aku. Korang faham tak kita aku ni? Elok kau jangan faham lah. Kalau kau faham pun memang tak faham, sebab kau tak masuk lagi syurga. Fi kulli darin 70 baitan. Setiap satu banglo ada lagi rumah. 70 buah rumah diperbuat daripada zumrud, batu zamrud yang berwarna hijau. Wa fi kulli baitin
Dan setiap rumah banglo yang besar ni 70 ni, setiap satu rumah bang, oi, bukan setiap 70 rumah, setiap satu rumah, Allah Allah Allah, nak cerita ke tak nak ni, 70 sariran, 70 katil smackdown, 70 katil. Kita yang katil kat rumah tu boleh pakai lagi ni, dah renjut berapa kali kan, 40 tahun belasah katil tu okey je. Di syurga 70 katil bang, oi. Ala kulli saririn 70 firashan min kulli laun. Setiap satu katil mempunyai 70 lapisan tilam yang berwarna-warni. Ustaz, ya betul Ustaz. Macam mana katil ni Ustaz? Gayat tinggi ni. Kan? Dah 70 katil dah lah besar. Lepas tu tilam pula 70 ni. Jatuh ni. Kalau tak kau. Kau ingat ni tilam rumah kau apa? Syurga kau janganlah kan? Ni syurga lah, come on lah bang. Hebat kan nikmat tu, nikmat syurga kan, hebat sangat. Tapi aku fikir amalan tak cukup, sembahyang lintang pukang, berjuang Islam ala kadar, maksiat buat juga, menghadap WhatsApp lebih lama menghadap Quran, menghadap Facebook lebih lama menghadap Quran. Apalah nak jadi jang, oi, tak dapat nak nolong. Kenang-kenangkan macam tu. Allah punya kaya nak bagi ni tuan-tuan. Satu je ubatnya, Allah kata jangan putus asa dengan rahmat aku. Tu je. Kan? Dan Nabi kata dalam hadis qudsi, Allah kata ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan baik hamba-Ku pada aku. 70 katil, 70 lapis tilam, setiap satu tilam berwarna-warni. Wa ala kulli firashin zaujatun min huril ain. Tersedia di atas katil bidadari hurul ain. Allahu akbar, alillah takbir, Allahu akbar. Hurul ain, bidadari namanya hurul ain. Matanya cantik, tengok mata je pun, hai cekadis yang manis, tang 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 tang, lesung pipitmu di pipi, tang 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 tang, hai cekadis yang manja. Tengok mata pun, Allah cantiknya mata, ya Allah, ya Allah cantiknya. Kan? Kita ni pun yang kat dunia ni bang, mata Jawa pun dah lawa dah. Kan, mata Jawa, mata Banjar letak sikit maskara tu, buat lentik-lentik sikit, miau miau, bubur celak sikit macam Ultraman Star Trek tu, lawanya mata kau. Padahal menipu belaka. Kan, letak sikit lawa dia tu, habis lah. Dah lagi orang gandu kata. Allahu Akbar. Kau bayang 70 katil, 70. Jadi sabar. Kejap lagi habis. Sabar. Ustaz tak sabar, Ustaz nak balik cepat ni malam ni. Sabar, relax dulu. Yang kat rumah kau tu bukan hurul ain, kau tahu tak? Yang kat rumah tu dia sekejap-sekejap lah. Boleh jadi qurratul ain kadang-kadang, boleh hurratul ain kadang-kadang ikut suka dia boleh berubah sikit. Wa fi riwayatin kullu baitin sab'una ma'idatan. Dalam riwayat lain kata apa? Setiap rumah pula disediakan 70 hidangan lauk. 70 lauk. Ni mengentakkan darah ni. Kan? Apa panggil apa tu? Apa benda makan benda tu? Alah, kat hotel tu buffet. Buffet kan. 70 lauk. Kau ni kenduri binatang apa ni? Ya, mana punya anak raja kahwin ni? Woi, 70 lauk. Wa ala kulli ma'idatin sab'una lawna min at-ta'am. 70 jenis lauk, 70 jenis makanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dan tempat yang amat elok. Ui, cerita syurga ni rasa tak nak berhenti, kau tahu tak? Punya seronok cerita syurga. Tapi cerita neraka cepat nak habis rasanya kan. Tak sanggup nak cerita lama-lama. Tempat yang cantik fi jannati 'adn, dalam syurga yang kekal selama-lamanya. Wa ridwanun minallahi akbar. Seronok macam mana dari syurga tuan-tuan dan kakak semua. Yang paling best apa? Allah redha pada kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah yang paling seronok. Kita di atas dunia ni kan harap-harap Allah redha kita. Amin. Tapi memang Allah redha insya-Allah. Tapi kita buat dosa Allah marah. Kita buat dosa Allah
bala, Allah uji, Allah kafarahkan dosa kita ni atas dunia. Dekat syurga kau buatlah, Allah kata apa? La askhatu fikum abadan. Aku takkan marah kepada kamu selama-lamanya. Kau buatlah apa kau nak buat. Allah bestnya kan. Kalau kita masuk rumah orang kaya kan, besar banglo dia. Kata ni bilik tetamu ya. Ni swimming pool. Mandilah. Ni buah-buahan. Tapi yang ni ni boleh petik, yang ni tak boleh tahu. Yang ni ada lain sikit macam kan. Ni bilik, ni tak boleh masuk bilik ni. Maknanya tak best juga kan, ada sekatan. Kau jaga-jaga, CCTV nampak kau. Lain macam tu rumah ni kan. Tak sedap rasa. Dunia macam tu lah. Oh perhati, malaikat perhati. Tapi dekat syurga dosa pahala dah tak ada. Wa ridwanun minallahi akbar. Allah kata apa? Zalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang paling besar sekali. Allahu akbar. Itu kejayaan yang paling besar. Bukan Putrajaya bang kakak oi. Putrajaya tu tak ada. Yelah. Ada benda. Kejayaan paling besar bila kita berada di padang mahsyar, Allah ampunkan dosa kita. Allah kata masuklah dalam syurga, dan Allah kata aku redha kepada kamu. Itulah zalika huwal fawzul kabir, zalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang paling besar sekali. InsyaAllah kita semua masuk syurga belaka. Amin. Jadi tuan-tuan, insyaAllah panjang umur dan rezeki. Kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang, surah Taubah ya. Dan surah Taubah ni cerita banyak pasal orang munafik, tentang balasan kepada mereka azab neraka, dan kepada orang mukmin apakah balasan mereka? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita, Allah mudahkan hisab kita, dan Allah kurniakan kepada kita al-firdaus al-a'la insya-Allah. Amin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.